Ya, cantik betul lah UCamp ni. Ya, kita ada tasik, ada ladang, ada lembu semua. Saya ikut anak saya kejap. Okey, boleh Datin, boleh. Rubiana, Mami kat UCamp ni dengan kakak kaunter. Cantik betul lah UCamp ni. Jomlah join. Oh, okey, tak apa. Okey, you go class first, okey? Bye. Okey, Datin, kita pergi ronda lagi. Okey, boleh. Nak bawa saya pergi mana ni? Saya pergi bawa pergi belakang sana, tempat semayan. Ya, Datin. Apa boleh? Datin, jangan takut. Jangan takut. Itu drone je, Datin. Drone untuk subjek belajar. Kita kan ada cara yang pun benda semua. Jangan risau. Saya apa. Kamu tidak janji. Buat ujian je. Saya janji. Okey, jom Datin. Balik. Ya, apa nama-nama itu? Oh, okey, jom Datin. Saya tunjukkan. Student tengah buat demonstrasi drone. Oh, ya. Menarik tau. Oh, ya. Jom. Jom saya tunjukkan. Harap Datin sukalah. Sama tu. Assalamualaikum. Hai, Saya Datin. Datin Jamila. Datin Jam kat kaunter. Sabar. Datin Jam datang sini buat apa? Itulah saya tadi jalan-jalan raung-raung nak tengok UCamp yang cantik ni kan. Tiba-tiba ada pula benda terbang-terbang atas kepala saya. Boleh terangkan apa benda ni? Oh, Datin. Ini sebenarnya apa yang tadi? Ini adalah drone pertanian. I see. So sebenarnya Datin dan juga akak kaunter, sebenarnya drone ni banyak fungsi dia tau. Ya. So kalau ikutkan petani-petani dulu, dia orang tak guna drone ni. Okay, so fungsi dia sangat besar dan sangat fleksibel lah, terutamanya untuk penyemburan racun, penyemburan apa lagi, baja dan sebagainya lah. So salah satu sumber penting untuk teknologi drone ini juga adalah untuk pemetaan. I see. So dekat UCamp dah ada tau benda ni semua. Wah, bagusnya UCamp ada teknologi macam ni. Betul ke Datin? So nanti bolehlah Datin ajak kawan-kawan Datin datang ke kursus ni. Ada ke kursus-kursus untuk adult dekat luar sana tu? Ada. Okey Datin, sebenarnya Datin, memang ada kursus-kursus untuk orang awam di luar sana. Oh, ya Datin. ke? Bukan hanya untuk pelajar-pelajar lepas SPM sahaja di sini. Kita ada kursus macam kursus drone, kursus pertanian. Lepas tu ada kursus untuk perdagangan. Sebenarnya ada ditawarkan di sini. Kejap, saya call kawan saya. Boleh, silakan. Datin Rashidah. Saya kat UCamp ni. Hebat, you kata hari tu you nak buka ladang kan? Mari datang sini UCamp. UCamp ada tawarkan kursus-kursus kepada eldak dekat luar sana berkaitan pertanian dan macam-macam lagi teknologi pertanian. Jom. Okey, bye. Jom study at